Hi guys, good morning. Okay, hari ni aku nak buat trip, nak hiking, nak buat apa ni, trip untuk Terang Angsi. Maksudnya naik pada Gunung Angsi, lepas tu exit dekat Pulau Bendul. So nak buat satu loop. So sekarang lebih kurang jam 7.30. Aku nak start buat trekking lah. So hari ni aku berdua je dengan Mak tunjuk sikit Mak permit dia. Terbalik. Permit macam ni guys. Canggih tak canggih. Negeri Sembilan punya permit. Awesome, lain daripada yang lain. So sekarang ni aku parking kereta dekat Ulu Bendul. Kena jalan kaki ikut jalan tar ni sampailah ke entrance apa, nak naik ke Gunung Angsi. So jom. Morning. Okay guys, daripada parking area tadi aku kena berjalan kaki lebih kurang 4 km nak ke entrance Gunung Angsi tu. Korang tengok perjalanan kaki ni dengan Mak dua ni. Terbaik guys, jalan kaki lu. Ambil mood lu kan sebelum memanjat. Kita tengok tadi ada ramai jugalah yang buat Terang Angsi ni. Bukan kita orang berdua je, ada lagu lain lagi nampak tadi kan. So dia orang ada setengah tu dia naik daripada Ulu Bendul tu, dia exit dekat entrance Gunung Angsi. Macam kita orang ni naik daripada Gunung Angsi, entrance Gunung Angsi tu exit kat Ulu Bendul. So ikut kemampuan masing-masing lah, ikut selera masing-masing nak buat macam mana. So macam aku dengan Mael, aku pilih nak buat naik daripada entrance Gunung Angsi tu. Okay guys, aku dah sampai dekat entrance Gunung Angsi. So tadi timing aku ambil daripada parking Ulu Bendul ke entrance Gunung Angsi ni lebih kurang, sekejap aku tengok aku punya map ni, lebih kurang dalam setengah jam kot untuk sampai ke entrance Gunung Angsi. So trek lebih kurang 4 kilo tadi. So full loop aku nak buat Terang Angsi ni 14 ke 15 kilo. Okay guys, kalau kau boleh tengok sini ramai orang. Parking pun boleh parking kat sini, tepi jalan ni. Kenapa? Ni semua ni nak naik Gunung Angsi ni. So bagi kita ambil gambar sekejap. Partner aku nak bergambar. terbaik guys. Gambar lu. Lepas tu kita naik. Okay guys, jom kita naik Gunung Angsi dulu. Trek macam ni guys, tangga. Welcome to Gunung Angsi guys. Salam. Okay guys, trek untuk pagi ni berbecak sikit ke semalam hujan ni. So, korang boleh tengok licin. So kena be careful lah nak naik kalau trek berbecak macam ni. Sini ada tali guys. Korang boleh guna tali ni kalau tak larat manjat. Berminggu aku tinggal hiking ni. Hari ni start balik. Dia punya datang penat tu lain macam.
jalan laju dia punya pergi. Penat. Tapi ada lagi perjalanan yang perlu diteruskan, guys. Yes. Trek kita jauh lagi. Sebab kita nak buat transi kan. Memang jauh lagi. Kau bayangkan dah 14 ke 15 kilo. Macam mana dengan memanjat macam ni. Hei. Padu guys. Terus siapa nak try stamina, padu ke tak padu, pergi datang Gunung Angsi. Hi, good morning. Watch out for the monkey. Okay guys, kita dah sampai checkpoint pertama kita. Ada pondok kat sini, boleh lihat. Okay. Trekking aku daripada main entrance tadi nak sampai ke checkpoint pertama ni tak sampai setengah jam. So bila sampai sini, korang boleh rehat dah kat sini, break dulu, makan apa semua. Lepas tu sambung balik trekking. Sebab tadi daripada bawah tadi, main entrance nak sampai ke checkpoint pertama ni, dia punya pacak orang cakap no discount lah. So nak sampai checkpoint ni je ada landai sikit. So aku break kejap, makan dulu sikit, minum air sikit. Lepas tu kita teruskan trekking kita balik. So trek seterusnya macam ni. Dia open track macam ni guys. So kau boleh lalu jalan ni, tak ada jalan lain lagi dah. So bagi aku balik sekejap Okay, kita jumpa di next vlog. Nampak macam jinak guys, tapi kena be careful. Diorang ni memang kuat mencuri kalau ada makanan dalam beg lah. So kena be careful lah bila checkpoint sampai checkpoint pertama ni. Okay, dekat sini pun ada arah kiblat guys. Jangan risau. Mana arah kiblat? So sebelum ni aku datang tak ada arah kiblat ni. Ni next aku datang dah ada arah kiblat ni. So bagus lah, good job pada Jabatan Hutan Negeri Sembilan. Memang dia letak macam ni, bagus. So arah kiblat kat sini. So korang bawa fly sheet kat sini, apa ni? Ground sheet boleh letak kat sini, dah arah kiblat sana. So jom guys, teruskan trekking. Kiranya Gunung Angsi ni famous juga lah. Sebab tadi kat bawah tadi aku jumpa dua orang pelancong warga Rusia, perempuan lah. And then satu grup lagi tadi sama juga, tapi tak tahu daripada mana. So memang the best lah. Ingatkan gunung kat Malaysia ni bagi-bagi kita ya, buat pantai je naik kan. Tapi hari ni aku jumpa lah pelancong daripada luar negara datang naik kat Gunung Angsi ni. Baik guys. Okay guys, aku untuk buat Terang Angsi ni, aku tak nak buat sampai petang lah. Takut petang hujan. Jadi target aku dalam pukul 1, pukul 2 atau 3 lah, pukul 3 dah boleh habis lah. Petang sangat pun tak elok juga. Okay, sini ada water point guys. Sini ada water point. Boleh lah dekat nak ambil air, nak basuh muka ke apa kan, dah penat. So untuk Gunung Angsi ni, korang tak perlu risau pacat. Pacat memang tak ada kat sini. So track pun open, cantik. So apa ni, formula dia aku nak kongsi dengan korang. Andai kata track yang kau lalu tu ada pacat, korang standby air garam siap-siap dalam botol spray.
So in case kalau dia cuba nak panjat kaki kau, akan sembuh kat pacat tu. So dia akan jatuh sendiri lah. Tak pun yang dah gigit kat kaki kau lekat tu, akan sembuh je. Tak perlu tarik dengan cabut dengan tangan, berjari apa semua. So bila sembuh air garam tu, dia akan jatuh sendiri. Itulah formula yang aku guna setiap kali aku hiking tempat yang ada pacat. So trek dia dah start membajak guys, kalau boleh tengok. Oi, padu guys, trek macam ni. Hujan semalam. Aduh. Ini dah trek landai dah, tak perlu risau. Dia masa mula-mula tadi je pacak sikit. Okay guys, kita dah sampai checkpoint kedua. So perjalanan daripada checkpoint pertama ke checkpoint kedua lebih kurang 10 minit. Tak jauh sangat sebab trek landai je. So adalah view sikit kat sini. Tengok. Gelap nak hujan guys, tengok mendung. Aku hopefully janganlah hujan kat sini, aku risau sebab aku nak exit dekat Ulu Bendul kan. Tapi kalau hujan tak boleh pergilah sebab aku kena cross patang sungai tu. So aku risau, takut air air sungai tu dia naik tinggi, jadi tak boleh cross lah sungai tu. Macam mana Mak? Okey? Okey, terbaik guys. View kat sini memang awesome guys. So aku rasa aku nak break kat sini sekejap 2-3 minit. Lepas tu kita sambung balik. Okey, part ni aku suka. Sebab apa? Sebab dah start berkabus guys. Best. Sejuk. Layan. Sonok guys. Cakap kepuasan tu tak tahu, jiwa hutan kan. Satu kepuasan yang sangat-sangat luar biasa lah. Benda aku macam, ui best gila lah dapat naik Gunung Asi kan. Ui best gila dapat naik gunung ni kan. Semacam satu aktiviti yang benda pun, aktiviti hiking pun menyihatkan badan kan. So aku ingat lagi ni, satu batang pokok ni. Ni pokok ni dulu aku ingat lagi. First aku naik Gunung Asi, aku bergambar dengan partner aku kat sini. 3-4 orang aku naik. First lah naik Gunung Asi sini lah. Kenangan. Kalau korang tengok vlog aku ni, partner yang aku naik sekali aku ni lah, korang mesti ingat kat sini, gambar kat sini bertiga. Jom Jom. Let's go guys. Minggu depan habis lah mampu. Minggu depan mampu lah. Oi, PKP je? Abang dari mana? Saya daripada bawah tadi naik atas. Itu saya tahu. Kita daripada KL bang. KL juga. Okay. Thank you. You. Oi, trek dia. Kali ni betul-betul membajak. Sebelum datang tak hujan kan. Ni aku datang trek. Mungkin semalam hujan ke apa kan. Tapi kau tengok trek dia. Padu guys. Dah macam apa? Trek 4 wheel. Kasut pun dah tak grip dah guys. Seriously. Licin sangat-sangat. Tapi biasalah kalau dah join hiking ni, membajak tu is perkara biasalah. Mana ada orang hiking tak membajak kan. Kita tengok Mak Em kasut. So untuk kali ni aku berdua lah. InsyaAllah next time aku akan book open trip lah. Siapa-siapa yang nak join
aku naik Gunung Angsi ni, buat trek Angsi ke, InsyaAllah boleh aku open trip. Aku bawa korang 30 ke 20 minit trekking, kau sampai checkpoint ketiga. Jalan saja. Straight je landai. Ini Betul lah, Mak, bukan ya? jalan sepak daun tapi jalan sepak lumpur guys. Dah start kabus guys. Ada marking. Sini ada marking ada. Trek ni macam ni lah. Tengok. Berbecak guys. Kasut aku cakap lah. Tengok. Memang hari ni membajak. Hari membajak sedunia guys. Hari ni. Be best lah trek macam ni. Sekurangnya ada pengalaman membajak ketika dalam hutan kan. Kalau korang boleh tengok lah, ada satu video yang aku buat Trans Naning. Tapi yang tu tak ada vlog lah aku buat. Sebelum aku menjadi seorang YouTuber lah. Sekarang ni baru jadi seorang YouTuber. Video tu lagi dahsyat. Kita orang trekking tengah hujan. Kau bayangkan laluan trekking tu penuh dengan air. Berlari je tu pula tu. Bayangkanlah, bijak je lah, redah je lah, janji sampai kat Gunung Datuk tu. Hoi, padu masa tu. Ya, jom teruskan lagi. 20 minit 25 kan. Jalan santai. Akhirnya jatuh guys. Aduh. Habis. Licin. Tak licin. Aduh. Jatuh juga aku ni. Hai. Dapat cop mau angsi. Aku okey. Satu lagi, kalau cerita bab jatuh ni, setiap gunung ataupun bukit yang aku buat trekking, kalau berbecak macam ni, mesti kau akan jatuh. Aku akan dapat cop. Aku balik mesti dapat cop. Macam ni aku dapat cop kat punggung lah tu. Memang aduh. Lawak lah. Tak apa lah, nasib baik aku ada buat baju dengan seluar spare yang nak kereta. Tengok guys trek dia. Trek famous memang macam ni lah. Trek ni trek famous, trek viral. Kalau trek viral biasanya macam ni. Ni ada batu ni apa? Kayu ni. Ting ting tang ting tang ting tang ting. Kalau partner aku tengok ni mesti dia ingat ni. Okay, Mai. Membajak guys. Jom. Tengok. Ini namanya trek 4-wheel. Padu. Kalau ada yang berminat nak buat trek Angsi ataupun naik Bukit Angsi, nak rasa trek macam ni, tinggalkan komen kat bawah. Nanti aku akan setting satu date untuk korang. Okey. Sampai satu lagi tempat. Trek 4-wheel. Jangan ikut apa ni? Dah tak apa. Jalan. So tengok trek ni guys. Membajak guys. Membajak. Best guys. Habis. Trek di sini. Membajak. Membajak guys. Kita nak sembang lah, tapi membajak guys. Kalau sayang kasut, jangan datang guys. Tapi trek santai. Kali pertama pergi dan terakhir tetap datang kat sini. Layan guys trek dia. Memang best.
Tengok apa memang mandi lagi. Ha. Ho. Trek dia memang tak tahu berapa kali nak cakap, membajak dan 4 wheel. Kau tengok ni ha. Penuh guys kasut. Ha, tengok kasut tu. Tengok kasut aku. Ha. Memang no discount. Tiada belas kasihan. Memang trek macam ni lah. Tapi aku suka macam ni, best. Kecil-kecil tak dapat nak main lumpur macam ni, besar-besar pun nak main. Ha. Mainlah puas-puas sampai sekarang. Okay guys, 18 minit sampai puncak. Tengok pada map aku ni tak jauh dah. Dekat dah. Yang dekat curve ni lah, ni. Ni puncak dia. Tak jauh dah. Rasa sejuk guys kat sini. Nampak kabus tu kan. Bestnya lah. Best guys, berangin. Syok, sejuk. Okay guys, dah sampai puncak Gunung Asi. Kami lebih kurang 2 jam 2 jam daripada parking Ulu Bendul ke puncak Gunung Asi. Yes guys. So kita orang break jap, lagi kita teruskan trek. Okay guys, ni saya buat Gunung Asi 825 meter, 2707 kaki. Terbaik guys. Okay guys, kat gunung puncak Gunung Asi ni ada view guys. Tengok tadi kan, memang best. Buat angin dia sejuk. Peluh-peluh semua habis hilang. Okay, aku dah habis break, makan pun dah. So sekarang ni aku nak sambung trekking. Nak turun pula. Ini exit aku dekat Ulu Bendul. Tapi ada benda yang baru aku datang sini guys. Sebelum aku datang, ni yang aku cakap ni, arah kiblat. Sebelum ni tak ada. Kali ni aku datang dah ada. So baguslah. So, tak tercari-carilah. Kalau kita nak bersolat kat sini, tak ada masalah boleh cari arah kiblat kan. Terus ni. Brother tu pun buat transi. So apa ke guys? Jom, let's go. Hang? Okay, dari puncak Gunung Asi tadi tu masuk trek nak exit ke Ulu Bendul ni, trek dia dah start menurun. So disebabkan berbecak trek dia ni, membajak licin lah. So
Kena be careful lah nak turun kat sini. Aduh. Pergi padi. Morning. 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 Hi, morning. Wow, on video. Yes. Hi. Hi. Hai. Turun sana mai, sini dalam. Ya. Sini apa? Sini tali. Okay. Okay, natural lah. Sini, sini boleh. Tunggu. Ready? 1, 2, 3. Oh, sejuk. Oh, sejuk. Dah lah naik santai. Turun pun cool. Layan lah. Ini rasa memang seronok kali ni. Tak tahu kenapa rasa macam Macam sepak daun eh. tapi daun tak ada. Lumpur yang kita sepak ni. Punah je ada yang ni. Morning. Lalu sini lalu. Duduk weh lalu ni. Ya. It's weird, I think. Huh? It's weird. You want to go up? Yeah, yeah. This side. No, I know. Hey, Yeah. you're going down which way? Left Yes. or right? I think. Both of them can kan? I think you better go right lah. Left, I think susah. Yeah. I think. Okay, advice by uncle tu tadi dia cakap kita ambil sebelah kanan. So kita ambil sebelah kanan lah. Dia kata track lagi senang. Sebelah kiri macam susah sikit. Jom. Push. Kita tengok dia punya tanah dia. Dia bukan tanah ni. Tadi. Ha. Macam tilam lah. Oh, nice lah ni. View dia best guys. Aduh. Rugi betul lah siapa tak ikut trip aku ni. Best. Nampak bawah tu pokok dia tu hutan. Oh. Padu guys. So kini trek turun ni. Ada orang kat bawah kan. So dah start back cap balik. Dah. Assalamualaikum. Trek ni memang best guys. Landai. Aku dah lama tak pergi lautan ni. So hari ni cuba try. Tengok stamina aku macam mana. Oh, ni sikit. Ni. Penat. Dah lama tak berlari. Okay guys, aku dah sampai ke water point. So sungai ni lah. Sungai ni, partner aku cakap kalau hujan air dia memang tinggi. So nak cross susah. Sebab tu aku cakap tadi, kalau hujan memang aku kena patah balik. So aku dah sampai sungai ni. So terbaik guys. Nikmat alam. Yes. Sungai dia je ni. Macam mana main? Saya ni tak. Rekam saya ni. Ya. Okay. Nak teruskan trek. Naik atas tu. Trek yang ni trek landai. Dia campur dengan trek membajak dengan trek yang berpasir.
Memang best lah trek yang turun daripada Gunung Angsi tu, yang exit ke Ulu Bendul. Sebelah kanan aku ni ada sungai. Aku tengok sungai dia jernih gila. So kalau korang buat Trans Angsi ni berpeluang nak mandi kat sungai ni, boleh mandi, tak ada masalah guys. Macam aku ingat aku nak mandi kat bawah nanti. So jom lah. Tu ada sungai. Kau nampak cantik. Ini kalau ada tempat camping kat sini, memang aku nak camping kat sini. Sebab ada water point, senang. Jajak aku layan view sungai. Tengok. Cantik tak guys? Terbaik guys. So jom teruskan trekking. Mak aku rasa sini lah yang Cik Pendi cakap kan? Terbaik lah. Tadi aku buat view depan tu. Aku jalan sikit dari belakang ni, batu besar ni, ada sungai je ni. Aku rasa tempat ni yang partner aku cakap ni, sungai kalau hujan lebat korang tak boleh cross kat sini pasal air besar kat sini. Yang tempat tadi tu aku rasa bukan, yang water point yang first tu rasa bukan. Yang ni sebab tengok dia sungai dia macam besar. So confirm lah kat sini kalau hujan lebat memang air akan naik dan kita susah nak cross pergi track kat sana. Di sana lah. Mana? Yang dekat sana nanti. Dekat Ulu Bendul kan tempat kita parking kan dekat dah. Mandi tu tak apa. Tapi sini cantik, aku nak mandi kat sini tapi trek kita orang jauh lagi. Aku je lah pantang tengok sungai ni kan. Memang nak kerja nak mandi je. Aduh. Best. Jom lah. Let's go guys. Oh, ada checkpoint guys. Lepas sungai tadi tu ada pondok. Kalau boleh break kat sini lah kalau penat. Pondok dia macam ni lah. Baiklah nak break sini sekejap. Ni checkpoint tangga orang panggil. Ada signboard kat sini. Nama pokok. Ni. Tak tahu nama apa pokok ni. Banyak sangat. Kedondong. Kedondong bakak. Bekak. Banyak pokok dia. Nama pokok kat sini. Tulang daing. Apa dia? 1 jam. Daripada atas sampai ke pondok ni 1 jam. 1 jam. 1 jam tepat. Okey, daripada pit tadi partner aku cakap 1 jam lah. Tapi kita berlari lah. Kita berlari lah sikit. Tak adalah nak jalan semua tak sampai 1 jam. Tak dapat 1 jam kat sini kan. Lebih lagi. So jom. Teruskan trek lagi. Untuk trekking hari ni aku boleh katakan trek yang sangat fun, yang sangat seronok. Macam partner aku cakap tadi, kata trek sepak daun je. Ini memang bagi aku memang best lah trek macam ni, memang sangat-sangat best. Aku recommended kepada yang newbies yang yang start nak cuba try trek yang jauh macam ni. Yes, sangat-sangat best. Kena cuba. Tunggu apa lagi lama-lama kan? Kita teruskan trekking, kita habiskan trekking kita. Aku tak sabar dah nak mandi sungai kat bawah tu. Okay guys, sampai satu lagi checkpoint. Ada pondok juga. Okay, checkpoint kedua ni dekat dengan anak sungai tak? Sebelahnya anak sungai. Ni checkpoint kedua. So kalau kau penat ataupun tengah trekking hujan, korang boleh break kat sini. Macam aku tak nak break sini lah. Aku nak teruskan trekking lagi. Tapi memang syok. Sebab apa? Sebab trek lalu ni memang betul-betul sebelah sungai.
Best gila. Dah sampai dah sebenarnya. Jeram Kak Lang orang cakap pasal aku. Oh. So part dia macam ni. So best. Tak tahu nak break ke tak nak. Tapi tengok macam tempat ni macam best lah. Nak penat macam ni, break kat sini sungai macam ni. Banyak shot. Yes. Best. Dah mandi. Okay, so dah bincang dengan partner tadi. Kita orang cakap kita orang tak nak break kat sini. Kita orang nak break kat depan satu lagi tempat. Kalau ada tempat lah. So jom teruskan trekking. Baik guys. Okay guys, daripada jiram Kak Lang tadi tu, korang jalan tepi sungai tu sampai satu, korang akan nampak satu batang pokok macam ni. Dia akan cross track macam ni lah. So teruskan lalu track ni lah. Okay, ikutkan aku dah sampai dah pun. Dah exit dekat Ulu Bendul lah. Ni mungkin tempat apa, taman rekreasi kan. Tengah mandi. Ramai family datang sini. Dah 4 jam kita orang trekking sampai tempat apa, taman rekreasi diorang lah. Jambatan depan tu lah. So aku rasa nak mandi sini dah. Mandi sini je lah. Mandi sini lah, port sini. Ayah ni jalan dah habis dah. So jambatan depan tu. Juga kan trek aku dah, hiking aku dah habis dah. Masa dalam 4 jam tau. Ngam-ngam 4 jam sampai sini. Maksudnya aku daripada parking Ulu Bendul tadi kat bawah tu, pergi main entrance Gunung Angsi, naik Gunung Angsi. Lepas tu daripada Gunung Angsi aku exit ke Ulu Bendul, turun ni. Sampailah kat taman rekreasi Ulu Bendul ni. 4 jam kita orang buat. So aku ingat nak mandi kat sini je lah. Break kat sini, mandi kat sini sekejap. Lepas tu aku teruskan trekking aku, exit dekat parking area sana. So kita mandi dulu. Nak mai? Baik guys. Lepas hiking, kita mandi sungai. Badan confirm hilang penat guys. Tahu korang boleh dengar ke tak, pasal aku cuba pakai waterproof cover untuk GoPro ni. Aku try sebab benda ni dah lama pergi tapi aku tak cuba lagi. So hari ni aku nak cuba waterproof untuk cover GoPro ni. Tengok bila kita mic tu boleh apa, dengar ke tak dengar. Ini best sampai sini seronok. Kalau hiking penat-penat, lepas tu datang layan singa macam ni. Yes guys. Jealous guys. Baik guys. Sejuk, air dia memang sejuk guys. Memang pas. Hilang sakit-sakit kaki ni. Okay. Kita orang dah habis mandi. Kasut pun dah basuh. Daripada berselut tadi, lumpur, dah bersih. So sekarang nak gerak pergi parking.
Kena makan. Main lagi. Okay guys, tengok ada kurma guys. Okay, hari ni Ahad, so memang ramai lah family yang datang nak bercamping kat sini. Boleh. Wah, mana-mana boleh. Sana boleh, sini boleh. Surau dulu pergi camp tu. So, yang mana ada family nak bawa datang, anak-anak pun datang mandi sungai kat sini. Dia the best place lah. Wah, boleh pasang tent. Sampai camping. Dia orang mandi. Ya. Ya. Nanti sampai kat parking nanti baru aku buat vlog balik. Okay guys, dah habis hiking, bolehlah cari benda makan sikit dekat area Bendul ni. Memang banyak gerai makanan kat sini. Ramai orang datang apa, nak layan-layan sungai kat sini. Sebab sini belakang tadi tu ada apa, taman rekreasi kan. So memang ramai yang datang kalau satu Ahad. So sekarang ni aku nak jalan pergi ke kereta aku. So aku dah complete dah hiking aku hari ni. Hiking daripada aku buat apa? Sorry, aku buat Trans Ansi ni lebih kurang 4 jam 4 jam kan? 4 jam trekking. And then rehat dengan mandi air sungai tadi lebih kurang 1 jam lah. So total 5 jam. Complete satu loop untuk Trans Ansi. So kalau korang berminat nak buat juga trek Trans Ansi ni, aku sarankan lah sangat-sangat lah. Memang galakkan sangat-sangat lah sebab trek dia sangat-sangat best, santai. Memang habis santai lah. Boleh. Okay, aku dah sampai lah kat kereta aku. So rasanya dah tak ada apa lagi dah, complete dah hiking hari ni. So jangan lupa subscribe channel aku. Tinggalkan sebarang komen-komen yang positif dekat bawah. And then jangan lupa like channel aku sekali, channel aku ni. So kita jumpa di next vlog yang akan datang. Bye guys. Okay guys. Dah boleh fikir. Jom balik.